Kalau untuk kegunaan indoor, aku lebih banyak gunakan quadripod ni berbanding dengan tripod yang besar-besar tu. Sebab quadripod ni, satu, dia sangat mudah untuk dibawa. Kecil sahaja, tak besar pun, dan dia boleh jadi macam-macam. Grip holder dia selain daripada boleh pegang phone, ia juga ada cold shoe, yang mana cold shoe ni kita boleh mountkan kita punya mikrofon ke, lampu ke, dan benda-benda lain yang boleh mount dengan cold shoe. Bukakan grip holder dia, masukkan phone, adjust sedikit, dah boleh pegang phone dengan sangat selesa sebab dia jadi grip holder. Boleh melintang, boleh juga menegak begini. Memang sangat best. Nak jadikan dia sebagai selfie stick, boleh sahaja. Pusingkan begini, adjust ke atas sedikit, longgarkan kunci dia, buka, kuncikan semula, tarik batang selfie dia, dah boleh jadi sebagai selfie stick. Nak buat vlog masa tengah travel pun boleh, tak ada masalah. Dekat bahagian sini ada satu remote shutter yang mana you all boleh bawa keluar. Bateri dah habis, boleh cas saja menggunakan Type-C. Connectkan dengan phone, nak letak kat sini boleh, nak pegang saja boleh, nak letak dekat kaki dia ni pun boleh juga. Sebab dia ada slot yang khas untuk letak dekat kaki macam ni. Nak jadikan dia sebagai stand holder, tak ada masalah. Kaki dia ni kita boleh buka, akan keluar 4 kaki. Sebab tu nama dia quadripod, bukan tripod. Sebab dia ada 4 kaki. Letakkan dekat atas meja ataupun mana-mana permukaan yang rata. Nak tinggi macam ni boleh, nak rendahkan pun boleh juga. Nak style begini boleh, nak style pusing macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Bila dah habis guna, kita boleh simpan saja kat dalam beg kita ke, ataupun dekat dalam poket pun boleh. Sebab saiz dia tak besar mana pun. Kecil, comel, mudah nak bawa ke mana-mana. Kat mana dapatkan? Ada link dekat bawah, tekan saja, dapatkan sebelum raya supaya boleh bergambar beramai-ramai masa musim perayaan nanti.